Bulan Ramadan ni jangan mewah sangat. Padai-padai jadilah. Laraknya beli siapa tak makan, tahu saja-saja. Tahu saja-saja. Banyak mana kita dah tahu. Beli dengan tak ada gamuk lah. Ya tekah duk lapar. Boh kena air segelah. Rokok suria seputar. Manis makuk. Kena. Tersih dah beli ni. 7-8 perkara ni boh sumak lah 7. Boh pagi esok nampak gelembung-gelembung. Tahu. Kalau we ke orang miskin pun boleh makan banyak mana dah. Bapa tu terlalu mewah, terlajar jadi bazir pula harta. Tak jadi apa? Tak jadi pahala. Sedangkan harta kita jadi pahala. Kemewahan kita ajak orang makan. Kita ada duit, waksuk tu waksuk ni. Makan tu makan ni, ajak orang miskin-miskin mari makan kata buka puasa. Atau beli wak gimah dia. Tu wak apa ni? Wak tum yam ko, wak neng manau ko. Wak pesak ko. Wih, kau orang miskin buka puasa rumah dia. Syukurlah dia tidak go dia makan sayur keladi. Telur sayur keladi. Telur sayur pucuk perah. Sakit urat pun kacau lah. Muka tak ada anak ramah. Kadang-kadang sayur betik. Muka tak ada tulang go tu. Makan gelak pun tak ada bimek. Tak ada lekat tulang dak buh mamah, buh telan. Anak ramah. Nak ya tu. Boleh makan gitu ya. Kita orang ada harta, kita jamulah orang di bulan Ramadan. Jamu sebanyak boleh. Kalau dia mau duit banyak, habis beratus-ratus ribu di bulan Ramadan. Jangan dah heran. Kita dengan Allah saja. Karena siapa masa dah di bulan Ramadan, bulan yang istimewa untuk kita. Bulan istimewa untuk kita. Sebab tu kita belanja secomel-comel di bulan Ramadan tak ada dah. Sikit lagi orang yang kita jamu dah. Dia sebagai ganjaran bagi kita, pahala kita nak tolong kita di akhirat esok. Tak ada dah. Sebab itulah Ramadan ni kita tariklah harta-harta kita menjadi naf'at. Jangan buat benda-benda tak comel di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang nyemahin haji lah. Mau duk tengok. Dia mengata gerai wapung jambu tu kak. Lalu pagi hari tu ada dah. Mari dah gulawai ada dah. Dia tolak dah seru. 2 orang baru. Bawa pukul 9 dia sudah matang pakai mari ada. Lek tu duduk 3 orang duk mengajar. Lek ni ada 3 orang duk mengajar. Di apa kau tu? Makan tiup lah tu. Kuning baru makan pak. Dia bakal mengajar saja. Kalau Allah hamu hatu-hatu dia mu'alah hatu. Allah nak siapa gelak juga berapa puluh papai tak tahu. Hani panggil sio-sio. Hani ingat molek ni. Nah